Hari ini aku akan pasangkan reverse camera untuk kereta Azia Ramah aku. Untuk reverse camera ni aku asalnya dah dapat masa aku beli Android player. Inilah dia kameranya. Tapi kamera ni tak wide. Jadi aku beli yang lain dekat Shopee. Ini pun mungkin wide sikit lah daripada yang tu. Tapi dia bukan HD. Cuma video ni bertujuan untuk aku tunjukkan tutorial bagaimana untuk memasang kamera belakang pada Android player. Dalam kotak reverse camera ni kita akan dapat satu wire video panjang. Orang biasa panggil VGA, tapi sebenarnya ini kabel video RCA. Wire ini fungsi dia untuk sambung dari Android player di depan sampai kamera belakang. Kemudian kita ada unit kamera tu sendiri siap dengan bracket dan skru untuk pasang pada bumper atau dekat nombor plate. Dekat kamera ni pula ada dua sambungan wire. Satu adalah wire video yang kita sambungkan ke kabel panjang tadi untuk hantar gambar ke player. Satu lagi adalah wire power. Wire ni kita sambung ke lampu reverse. Maksudnya kita dah masuk gear tu, lampu reverse akan hidup kan, dan secara automatik kamera pun akan on sebab ada power kat situ. Selain tu dalam kotak tu ada juga skru untuk pemasangan dan ada wire tambahan kecil untuk bantu hantar signal ke Android player supaya skrin terus tukar ke mode reverse. Mula-mula aku akan buka lampu belakang. Kat sini ada dua skru saiz 10. Jangan lupa pula nak cabut getah kat belakang tu, tarik je, tarik macam tu je. Untuk mudah kerja aku pakai cordless ni je lah, senang. Kalau tak ada, korang pakailah yang jenis ratchet ke atau jenis kepala yang terjojol. Nak mudah kerja memang kena pakai cordless lah. Dah buka dua skru tu, just kita tarik saja bahagian tepi dia. Bahagian tepi sebelah kiri tu dia cuma pakai dua klip plastik. Inilah bahagian dalam dia. Ada lampu reverse, ada lampu signal dan juga ada lampu belakang. Dan nanti kalau nak pasang, just kita ngam-ngamkan dia pada klip dulu. Lepas tu baru kita skrukan balik. Untuk tak nak kereta ni calar, aku letakkan alas plastik pada body tu dan aku gantungkan dekat sisi body kereta. Kita pastikan mana satu lampu signal, mana satu lampu reverse dan mana satu lampu belakang. Okey, warna putih lampu reverse, warna kuning pula lampu signal dan warna merah besar tu lampu belakang. Cabut terus lampu reverse. Selesai cabut, nak cabut just pusing je, lepas tu keluarkan. Wire ni kita akan lukakan untuk kita nak sambungkan pada wire power reverse camera. Hitam kepada wire hitam dan biru tu kepada merah. Okey, selesai. Aku dah lukakan wire tu untuk aku buat penyambungan. Inilah wire dia. Nanti kita akan sambungkan pada power bahagian kamera. Just cucukkan aja terus pada lubang dia. Okey, selesai penyambungan. Sebelum terlupa, nak tak nak kau kena cari wire tape untuk penyambungan ni. Kita akan ikut lubang pada bawah lampu ni tembus kepada number plate. Wire merah pada wire VGA ni jangan lupa kita akan cantumkan pada wire merah yang kita sambungkan pada lampu reverse. Kemudian kita cabut lampu pada atas number plate tu. Just tarik klip dia dan tarik ke bawah. Nak mudah, just sepit pakai plier dan tarik ke bawah. Mudah kan? Bini kau pun boleh buat. Lepas tu kita akan satukan wire tu nanti dengan dawai keras dan kita akan jolok tembus dekat lubang bawah lampu. Wire yang aku masukkan tu, inilah wire dia. Wire pada reverse camera ni. Okey, aku akan tapekan dua ni pada hujung dawai dan aku akan jolok masuk ke dalam. Kalau tak ada dawai keras, korang boleh pakai lidi. Ikat pada penghujung lidi tu, masukkan pelan-pelan, lepas tu sampai tembus dekat lubang bawah lampu. Cantumkan terus dua wire yang kita telah buat tadi dan boleh adjust kamera ikut pada kesesuaian dia. Untuk wire pada reverse camera ni memang ngam-ngam panjang dia daripada number plate sampai lampu. Nak lagi bagus, kita cover semua sekali pakai wire tape. Dan inilah dia hasil sambungan tadi. Next step, kita akan sambungkan wire VGA ni masuk pada lubang wire lampu dan terus akan tembus ke bahagian dalam menggunakan teknik yang dawai tadi. Pada bahagian dalam ni ada satu skru saiz 10. Okey, buka. Kalau boleh lepas buka, asingkan satu tempat. Takut-takut tertukar dengan dua skru lampu tadi. Ataupun mungkin korang tak risau sebab satu tajam dan dua kat lampu tu dia tak tajam. Tapi untuk mudah kerja aku asingkan. Dan yang kat atas ni just tarik aja sebab dia pakai klip. Okey, inilah dia gambaran bagaimana aku satukan wire tu dengan dawai. Aku akan jolok daripada bawah tu sampai ianya tembus ke bahagian belah dalam. Cabut je lubang getah tu dan jolok wire dengan dawai tadi tembus sebelah sisi atas. Cabut balik wire tape tadi, kita akan julurkan wire tu ikut sebelah atas. Sementara tu kita gulung-gulung dulu wire kat belakang tu, kita kemaskan, ikatkan pakai cable tie dan masukkan balik
getah tadi. Pastikan kita tutup dengan betul-betul rapat supaya bila hujan tak masuk air nanti pada bodi kereta kita. Untuk yang ni aku takkan pasang lampu dulu sebab aku nak test dulu sama ada ia fungsi ataupun tidak. Okey, dah boleh lekatkan double tip pada bracket kamera dan kita boleh letakkan ikut kesesuaian mana yang terbaik bagi kita. Untuk yang ni aku letak betul-betul kat tengah-tengah dia. Bila dah cantik melekat tu, terus kita boleh skrukan dia. Pastikan skru dengan kemas, ada 2 skru kat situ. Seterusnya kita boleh tutup balik lampu nombor plate ni. Untuk pasang lampu nombor plate ni, kita masukkan yang belah kanan dulu. Dah selesai, kita kembali kepada wire yang kita telah jolok pakai dawai tadi dan kita akan terus julurkan wire tu ikut atas pada bumbung tu, tembus sampai ke pillar B. Cover ni kita tarik je dan julurkan wire tu terus sampai ke pillar A. Semua tu just tarik dan kopek je. Wire tu akan tembus sampai dekat belakang Android player. Dah sampai depan ni, kita turunkan ikut jalur dia. Jatuhkan je wire tu, nanti akan nampak tembus tau kat bawah tu. Okey, nak buka ni senang, just tarik je. Tarik dan tolak ke bawah. Pakai dua-dua belah tangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Bila nak masukkan tu, nanti korang just tekan saja. Lepas tu just cabut je. Dekat bahagian bawah dia tu ada 2 penyangkut. Just kau tarik dan tanggalkan terus. Okey, letak kat bawah. Lepas tu kita dah boleh hintai dalaman dia. Kita tengok mana wire yang kita julurkan tadi. Pastikan persekitaran memang kena terang. Jadi kau jelas sikit lah. Kalau gelap kan susah nak nampak. Tanpa ragu-ragu, tanpa segan dan pilu, kau jolok satu-satu, pelan-pelan, clearkan, habiskan semua. Jangan tinggalkan satu pun. Jadi biar dia berkumpul semua kat bawah tu senang. Dan lebihan wire nanti yang panjang-panjang ni kalau boleh gulung dan kemaskan, ikat kabel tight, selit ada kat mana-mana bahagian yang free kat situ. Ni ikut pada kesesuaian kau. Kalau aku gulung, aku selitkan kat situ pakai kabel tight je. Dan kat sini korang ada nampak wire putih dan wire hitam. Warna hitam tu adalah wire VGA tadi dan warna putih tu adalah kabel USB Type-C untuk dashcam kereta aku. Untuk video pemasangan depan dan belakang, aku pun ada buat video, korang boleh selak balik. Untuk wire nak ke kiri tu pun aku slitkan ke atas. Tujuannya biar dia tak mengganggu bila mana kita nak buka glove box. Lepas tu kita boleh ambil wire VGA tadi, kita letak dekat belakang Android player. Seterusnya kalau nak buka pula, kita pastikan aircon ni kita penghujungkan habis, pusing habis. Lepas tu kita just tarik je ke 4 bahagian. Di bawah tu untuk aircon, yang sebelah tu adalah penghala aircon, dan sebelah pula tengah-tengah untuk panas dan sejuk, dan juga kekuatan aircon yang kat sebelah kanan sekali. Just tarik je. Buka skru tu dan just tarik daripada bawah. Untuk video pemasangan Android player ni, korang pun boleh semak-semak balik kat channel TT merah dan biru aku. Lepas dah buka, korang akan nampak satu wire untuk hazard light. Cara buka dia, kau akan nampak satu lubang dekat tepi soket tu, just jolok pakai benda tajam. Pada masa sama, kau tarik ke belakang wire tu. Ini pula adalah sambungan wire daripada Android player ke wire VGA yang kita tarik tadi. Yang ni dia memang dah bekalkan waktu aku beli Android player tu. Dan soket dia memang ngam-ngam masuk dekat bahagian kat belakang ni. Untuk Android player aku ni, dia punya lubang soket adalah yang paling kiri. Selesai pemasangan, kita teruskan pemasangan untuk wire VGA dan juga wire soket tadi. Untuk wire merah yang sekali dengan wire VGA tu, aku akan cantumkan dekat bahagian belakang ni, di mana kalau kat wire ni dia ada tulisan back. Ianya aku cantumkan untuk jadikan ia sebagai punca kuasa dan juga sensor ketika mana kita masuk ke gear reverse. Aku ada juga cantumkan kat wire yang ada tulis CCD tu, tapi dia tak detect lah. Okey, kita try masuk gear reverse, dia detect tak? Alhamdulillah, akhirnya berjaya aku pasangkan dengan jayanya reverse camera aku. Lepas tu kita boleh adjust kedudukan gambar pada skrin dan kamera belakang. Tengok pada dalam video ni, kedudukannya memuaskan hati aku. Bila dah selesai, kita pasangkan balik apa yang kita buka tadi. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Bolehlah ianya disebarkan supaya saya akan mendapat lebih manfaat daripada video ini. Adalah juga nanti yang membantu saya waktu di alam barzah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Yang penting kita buat dia. Bye-bye.